So mesti ada antara korang yang jenis kadang-kadang tu malas nak floss gigi. Lagi-lagi yang pakai braces ni malas nak anu tali. Kadang-kadang tak ada masa juga. So sama macam aku kadang-kadang malas juga, kadang tak sempat nak buat semua tu. So aku nak recommend dengan korang floss ni. Floss ni memang sangat berguna untuk aku. Sebab apa? Dia boleh membersihkan ruang-ruang belakang, tembak, air. Memang sangat clear lah. So nampak pendek je kan? Dia boleh jadi tinggi juga. So bawah ni korang boleh letak air, dan tempat isi airnya bahagian atas ni tempat isi airnya. Dan untuk nozzle pula korang akan dapat 4 nozzle. Dan untuk belakang ni adalah cas type C. Cas type C. Dan bawah ni pula, belakang ni tempat korang untuk buang air lah. Soft mode, ada strong mode, ada pulse mode, ada inching mode. Ada 4 mode. So aku rasa yang pakai braces ni, aku rasa memang wajib perlu ada satu floss ni untuk memudahkan korang. Tak adalah korang kadang kita tak ada masa kan, betul tak? So benda ni sangat berguna untuk korang. So mana korang nak dapatkan floss ni daripada Aeroidu ni, macam mana sebut dia, korang boleh tekan baik kuning sekarang.